Orang Sabah tu ada kempen dia bagi roti gede ya. Tular kenyataan seorang adun PAS yang memperlekeh usaha kempen di Sabah kononnya cukup dengan hanya bagi roti gardenia kepada penduduk di sana. Beginikah sikap wakil pemimpin yang konon mahu membela rakyat, menghina rakyat Sabah seolah-olah mereka boleh dibeli dengan hanya sepaket roti. Mereka penduduk bumi Sabah bukan minta mewah. Mereka meminta untuk dihormati. Kalau nak berbahas pun, biarlah dengan budi bahasa dan maruah, bukan dengan sindiran menghina. Pemimpin PAS nampaknya masih anggap pengundi macam angka saja sehingga umpamakan roti gardenia sahaja untuk pilihan rakyat. YB ni duk fikir rakyat ni ikan atau benda yang tidak bernyawa ke? Kalau sikap seperti ini yang ditonjolkan, jangan pelik bila rakyat Sabah dan rakyat Malaysia yang lain mula persoal kredibiliti dan niat sebenar mereka. Hormati pengundi itu asas demokrasi, bukan bahan mainan. Cuba dengar VTT ini. Orang Sabah tu ada kempen dia bagi roti gede ya. Orang Sabah tu ada kempen dia bagi roti gede ya. Orang Sabah tu ada kempen dia bagi roti gede ya. Kita melihat serangan-serangan pihak-pihak pembangkang utamanya. Bukan setakat di Kedah. Kempen pelihara Sabah pun bercakap tentang cukai PAS ni. Apa kena rakyat Kedah ni, rakyat Sabah ni? Dia tak faham apa pun. Pergi cakap dengan kempen pelihara Sabah ni. Pasal PAS naikkan cukai lah. Orang Sabah tu ada kempen dia bagi roti gede ya. Nampak kan? Apa nak cakap tentang cukai, dia pun tak faham pun. Tapi kerana nak serang Kedah pasal ni, tak puas hati Kedah ni, macam serangan.